Assalamualaikum. Ni Panda nak berkongsi cerita pengalaman pada satu Ramadan yang lepas tahun 2025 tahun ni. Panda jatuh terlentang di tepi rumah. Pergelangan tangan kiri Panda ni bengkak. Jadi Panda ambil krayo dan juga Japonica. Panda gunakan, Panda sapu dekat kawasan sini sampai sini. Untuk tujuannya supaya bengkak, jangan bengkak. Kalau dia bengkak maknanya Japonica dan krayo ni dapat membantu supaya tak melarat, tak jadi merebak, jadi besar. Setiap hari guna dua ni. Lepas tu petang Panda guna ni. Petang dalam sekitar pukul 3 sampai pukul 9 malam Panda guna. Sebenarnya ada satu minyak, iaitu minyak aromaterapi tu. Panda guna 3 tu, masuk dalam satu mangkuk, tuang, lepas tu kacau dan sapu daripada kawasan yang bengkak ni sampai sini. Sampai tu bacalah selawat. Malam nak tidur minum ni. Tengah malam dalam pukul 11 ambil Mustaneh dan juga Carmelo. Selama lebih kurang 45 hari. Dia agak panjang lah. Tapi kesannya sekarang Alhamdulillah dah elok. Tangan pun dah tak bengkak. Kalau tengokkan ada perbandingan lah. Jadi minyak ni memang membantu untuk melancarkan darah. Di samping tu dari dalam gunakan Mustaneh untuk saraf dan juga flexi drink serta Carmelo. Carmelo untuk menguatkan tulang. Yang ini pun untuk menguatkan tulang. Panda jatuh satu bulan Ramadan tu, Panda jatuh 2 kali sebenarnya. Jatuh terlentang, punggung terentak dekat atas tanah. Alhamdulillah Panda boleh bangun. Tak ada apa-apa, maksudnya kalau ikut kata doktor boleh menyebabkan stroke. Pasal Panda jatuh kuat. Tapi Alhamdulillah berkat dengan menggunakan produk Bonda JRM, terutamanya Mustaneh ni, iaitu cerdik pandai. Tapi Mustaneh ni memang setiap hari lah, selama 45 hari tu memang sentiasa minum. Yang ini saja dengan Carmelo berselang-seli. Pasal kat sini dia lebih kepada untuk tulang, menguatkan tulang.